Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam channel saya masih lagi dari sama, iaitu hari Jumaat 28 hari bulan November 2025, masih bersama dengan 7 Jamil Akhir 1447 Hijriah. Sekarang ni pukul 5.54 minit petang. Okey, biasa video dalam report kita untuk hari ini. Sebelum saya mulakan dalam report, saya cuma nak maklum dulu. Selesai dah 3 hadiah tadi, sudah selesai saya sampaikan. Pada petang ni tak ada, dalam pukul 2 pada pukul 5.20 3 hak untuk Syami tu 5.20, hak untuk baby baru tu 5.30 dan 5.40 saat ni hak Alif Ikhwan. Okey, itu sekadar muka demo. Dan ni satu lagi ni saya nak, insyaAllah saya akan sampaikan kepada ni juga lah. Mai dulu ya. InsyaAllah saya akan sampaikan kepada ini juga lah ni. Oh, nak jatuh dia set dia. InsyaAllah saya akan sampai kepada ini juga. Lepas dan ni lah, lepas dapat video dari ni. Okey, biasa video dari report kita untuk hari ini. Malam tadi kemarin selepas pada buat video daily report tu, saya keluar minum sekejap dah. Saya ada keluar minum kita sekejap. Lepas tu sedang masuk maghrib tu saya terus balik ke rumah. Lepas tu semaya maghrib di rumah, semaya isya di rumah, kemudian tidur pada pukul 2.40 pagi. Bangun pada pukul 6.50 pagi, bangun mandi-mandi semaya subuh, kemudian sampai tidur balik pukul 9.30 baru bangun pula. Lepas tu tak ada buat apa lah. Tak ada buat apa sepanjang pagi tu. Lepas tu sambung tidur pula pada pukul 10.30. Sambung tidur balik. Sedar pula pada pukul 1.10 tengah hari. Lepas tu terus bergegah lah, mandi-mandi terus bersiap pergi ke masjid. Pukul 20. 1.20 tu terus pergi ke masjid lah. Dan siapa tu sudah mulai imam naik mimbar. Imam baru lah, imam muda baru. Dia mulakan tugas pertama dia sebagai khatib lah pada hari ni. Tajuk pun menarik kat hari ni. Tentang sejarah Islam mula-mula masuk di Terengganu dan juga tentang undang-undang syariah apa tu. Gitulah dia kuat tak berubah dia tu. Mula-mula nak penjajah nak masuk nak kacau apa takbiran. Sultan kita lah, Sultan Terengganu ni telah membuat telah menggubahkan undang-undang tubuh negeri, kerajaan negeri sebagai Islam agama rasmi negeri lah. Okey. Untuk negeri Terengganu, okey. Lepas tu saya lepas ada selesai maghrib, selepas selesai sembahyang Jumaat tu saya terus balik ke rumah. Lepas tu 3.30 tadi bagai sapa. Ada saya review dah kata tadi. Bagai sapa, lepas tu pukul 3.50 tu saya terus keluar pergi ke pasar akar beli barang-barang sikit untuk hadiah budak tu. Dengan sampai dengan barang-barang shopping tu untuk hadiah. Gabungkan snack lah. Kita biasa snack gini lah. Snack tu sekolah lagi, lepas tu Delio. Saya lagi buat Delio kelak dia kan. Selalu saya review di sini ya. Dalam channel saya ni. Lepas tu lepas selesai buat review barang, selesai review barang dan juga review hadiah-hadiah tu, saya terus sampai tadi. Lepas terus balik tadi. Lepas selesai tu saya terus balik sini untuk buat video dalam report ni. Okey, saya sekadar itu saja untuk sesi video dalam report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.